Assalamualaikum semua viewers. Hari ni saya nak share resepi masak kari belacan. Kita nak tumis ni dulu puan. Kita panaskan sedikit minyak di periuk. So kita masukkan serai yang kita titik bersama dengan daun kari. Okey, cukup. Okey, dah bau ya. Kita akan masukkan bawang yang kita kerat ni tadi. Tumis sebentar sampai dia naik bau. Dah start bau tu. Okay, sementara tu Kak Zaidah nak blend belacan, bawang putih dan bawang besar. Kita nak tumis yang ni puan, yang kita dah blend ni, bawang besar, bawang putih dan belacan. Halia sekali. Okey, tumis sekejap. Kita tumis sekejap. Benda ni sampai dia kering. Ini puan, kalau you masak, walaupun nampak sikit, you kena masak sampai garing ni. Ni, sampai pecah minyak. Walaupun you nampak sikit. Okey, ini dah garing. Saya kecilkan sikit api. Sebabnya saya kecilkan api, sebab saya nak masuk rempah. Saya tak bancuh air rempah ni ya. Jadi kita terus masuk cili powder, serbuk cili, rempah kari dan juga garam masala. Masuk semua, lebur je. Okey, kita ratakan dia, rempah dia dah bergaul rata dan baru kita buka apinya. Dah bau rempahnya, kita masukkan sedikit air. Okey, saya nak masuk air lagi. Saya masuk 3 kali air ya. 3 kali masuk air ni. Saya dah masuk, dia dah naik bau, saya letak air. 3 kali masuk air supaya rempah tu masak. Kita nak masukkan tomato puri. Masam kita dari tomato puri ya, ataupun tomato yang dalam tin pun boleh. Yang ini puan tak payah letak, orang kita suka nak letak 4 sekawan je. Asal masak rempah je 4 sekawan kena ada, wajib. Tak payah puan sebab kita ada garam masala. Alright, kita nak masukkan ayam. Saya tahu air. Okey, kita nak letak santan. Biar dia mendidih sekejap ya. Santan optional. 1 ekor kita letak 1 kotak kecil. 200 ml. Kalau puan suka santan banyak, silakan. Dah masak, dah boleh makan dah. Kak Zaidah tutup api. Saya nak bagi dia naik minyak je. Puan kat rumah tak payah buat macam ni. Cuma periuk ni dia cantik kalau kita biar dia sebentar. So nanti dia punya panas tu akan naik minyak cantik ya. Pagi ceria dapur pun berseri.